Antara fasiliti-fasiliti yang ada dekat bangunan ni geng, ini dia ada swimming pool untuk yang dewasa punya. Okey, ada yang untuk kanak-kanaknya belah sana. Okey, ada gymnasium. Okey, ada game room. Ada basketball court, ada taman permainan, semua memang cukup lengkap dah. Rumah dah fully renovated dengan fasiliti yang ada ni memang sangat berbaloi. Rumah ni berdekatan dengan Tos Sungai Dua, Simpang 4, Juru Jawi. Siapa yang kerja area dari sini, jom abang Sado tunjuk. Satu unit rumah fully renovated ni memang cun melecu untuk apa. Jom masuk. Ni dia geng. Rumah dah buat semua. Owner nak jual rumah ni semua tu maksudnya dia tak ambil apa dah. Dia dah buat dah fully renovated. Hampa tengok kitchen cabinet dia masuk-masuk. Terus kitchen cabinet dia dari sini. Memang cantik, menarik, tertarik kau memang the bomb. Tengok semua dah ada dah peti ais apa semua. So ini ruang untuk makan dah ada. Dan di sini dalam ni ruang untuk laundry area ataupun yard area. Tempat semua dah ready, dah tutup, privacy untuk membasuh baju. Okey. Di sini ruang tamu dia. Ruang tamu dia punya view pun nice. Nampak? Di kawasan yang sangat-sangat premium T20. Boleh nampak highway dah dari sana. Nak tengok jam pun boleh. Okey, ni ruang tamu dia. Okey, rumah ni berkeluasan 800 square feet. Ada 2 bilik, 2 toilet. Ini toilet yang pertama, memang cantik, fully renovated dah tak saja. Ini bilik yang kedua. Okey. Dia punya bilik just nice. Okey, untuk family yang kecil just nice bilik ni. Ni untuk bilik anak-anak. Okey, ini master bedroom dia. Master bedroom dia ada satu toilet juga dalam ni. Tapi master bedroom dia ni dalamnya besar. Memang besar. Ini masuk satu lagi katil ni memang muat ni. 2 katil double memang muat. Dan ini master bedroom dia. Ni toilet. Dia punya toilet dia. Ni macam hotel-hotel kan punya toilet. Hampa tengok dah ready semua dah. Owner nak jual rumah ni 460,000. Semua all in, semua ni. Semua yang hampa tengok ni hampa akan dapat. Kawasan memang menarik. Ataupun dekat dengan highway, dekat dengan jambatan kedua Pulau Pinang. So siapa-siapa nak dapatkan lebih lanjut detail untuk rumah ni, kontak Abang Sado Hartanah. Sebab apa? Siapa tak mau rumah ni cum macam ni, kontak Abang Sado. Jom.